Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah juga mendidik kita bahawa nilai-nilai Islam merupakan unsur asas yang amat penting untuk diterapkan dalam usaha membangunkan ummah madani yang seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dalam kehidupan seharian, sama ada dalam institusi kekeluargaan yang disemai menerusi akhlak keibubapaan dan adab anak-anak, institusi pendidikan yang diterapkan melalui pendidikan berkualiti penuh budi, institusi perkhidmatan awam dan swasta yang ditonjolkan melalui gerak kerja dan perkhidmatan yang penuh integriti dan disiplin diri, serta institusi kepimpinan yang dipamerkan melalui sikap amanah, jujur, bersih, lagi muafakat dan sejahtera. Semua ini bertujuan untuk melahirkan golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, bermaksud, hendaklah ada dalam kalangan kamu golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Mereka yang bersifat demikian ialah golongan yang beroleh kejayaan.